Apa tuan-tuan ingat jawatan tuan-tuan ini menjadikan tuan-tuan boleh besar dengan mak tuan-tuan? Tidak tuan-tuan. Mak kita itu adalah mak. Jangan tinggikan suara lebih daripada mak. Dia mengandungkan kita sangat seksa tuan-tuan. Dia melahirkan kita sangat seksa. Bila kita dah besar, kena buat baik kepada mereka. Bercerai dengan isteri, boleh kahwin lain. Bercerai dengan suami, boleh dapat suami lain. Tetapi bila bercerai mati dengan ibu, tidak ada ibu lain. Dah tak dapat dah tuan-tuan. Sunyinya dunia ini bila mak tak ada. Orang di sini yang tak ada mak, baru dia tahu. Tak seronoknya raya tanpa mak. Tak seronoknya balik kampung tanpa mak. Kadang-kadang kita letak tangan di atas dahi. Ya Allah, aku tak sempat nak buat baik dengan mak aku, ya Allah. Sedih tuan-tuan.